Cuba korang bayangkan, andai kata korang memandu dalam keadaan laju dan ada lembu melintas dekat hadapan. Dan bila korang tekan brake tak makan. Sesungguhnya membazir itu adalah amalan syaitan. Kepada korang pengguna-pengguna kereta dekat luar sana tu, korang contohilah owner kereta ni. Dia punya brake pad ni, dia betul-betul memanfaatkan lah. Tak ada sedikit pun sisa-sisa yang dia tinggalkan. Nampak tak? Dia memang betul-betul memanfaatkan. Jaranglah kita nak jumpa pengguna-pengguna kereta yang bagus macam ni. So hari ni aku nak kongsi sedikit dekat korang antara part wear and tear kat kereta korang tu yang korang perlu tukar. So macam yang korang nampak dekat tangan aku ni adalah brake pad kereta. Owner sebelum ni dia datang dekat kita, dia datang nak tukar dia punya brake pad lah. So bila kita buka, korang tengok memang dia betul-betul memanfaatkannya lah. Tapi nasihat aku kepada korang dekat luar sana tu, korang janganlah pakai brake pad kereta korang ni sampai macam ni sekali. Sebabnya brake kereta ni dia berkait dengan nyawa tau. Cuba korang bayangkan, andai kata korang memandu dalam keadaan laju dan ada lembu melintas dekat hadapan. Dan bila korang tekan brake tak makan. Tak pasal-pasal accident, kereta korang pun boleh rosak, nyawa korang pun boleh melayang. Untuk jaga hayat wear and tear seperti brake pad ni, sebenarnya kita tak boleh nak tetapkan berapa-berapa. Tapi mengikut kebiasaan pemandu-pemandu kereta yang pernah datang dekat bengkel kita ni, kebiasaannya dalam 20,000 km ke 70,000 km lah. Itu bergantung kepada jenis pemanduan. Kalau andai kata orang terlalu naik turun bukit apa semua, mungkin dia punya brake pad tu dalam 20,000 km dah kena tukar. Tapi kalau andai kata orang tu jenis yang bawa santai-santai, jalan pun jalan biasa je, mungkin dia punya brake pad tu boleh bertahan sampai 70,000 km. Dan ada juga brake pad yang boleh bertahan sampai 100,000 km. Yang ni mungkin jenis orang yang jarang bawa kereta. Jadi bila kereta jarang bergerak, mungkin dia punya brake pad tu lagi lama lah bertahan kan. Tapi kalau orang tanya bila waktu yang perlu tukar, mungkin dalam 20,000 km tu, masa korang datang bengkel untuk servis, mungkin korang boleh minta sekali lah pomeng untuk cek bagaimana kondisi brake kereta korang tu. Bukan brake pad sajalah, sistem-sistem brake yang lain pun mungkin korang boleh minta sekali pomeng untuk cek. Sebagai contohnya, korang punya brake disc ataupun korang punya minyak brake macam mana, masih okey ke tak, cukup ke, ada bocor ke dekat sistem brake korang. Kalau anda kata ada problem dekat sistem brake tu, better korang terus repair dan tukarlah mana yang perlu tukar tu. Sebabnya macam yang aku cakap tadi, brake kereta ni dia berkait dengan nyawa. Kalau anda kata brake tak makan, risau, nyawa yang melayang, tak dapat kita berjumpa dengan keluarga yang tersayang. So itu sajalah sedikit perkongsian aku dekat korang. Jadi untuk korang dekat luar sana tu, jika korang masih tercari-cari mana bengkel untuk repair kereta Continental korang tu, boleh je datang dekat bengkel kami, Transmart Auto Benz Berhatiran, Cyberjaya dan juga Putrajaya.